Ramai yang masih tak tahu lagi sama ada nak simpan RM26,000 di bank ataupun sekeping 10 dinar ni. Pilihan mana satu yang lebih menguntungkan untuk disimpan dalam tempoh 2 tahun dan ke atas? Bagi nak tahu jawapan dia, boleh save dan share video ni untuk rujukan akan datang. Duit yang disimpan dalam bank, bila dikira dengan kadar inflasi 2 hingga 3% setahun, nombor masih sama tapi kuasa beli dia akan berkurang kepada RM20,000 bila kita simpan lama di bank tanpa menggunakannya. Tapi berbeza kalau kita simpan dalam bentuk emas, nilai 10 dinar RM26,000 hari ini dengan purata kenaikan harga emas adalah 10% setahun. Selepas 2 tahun, harga 10 dinar ni boleh meningkat kepada RM40,000 tanpa perlu berbuat apa-apa. Beza je sangatlah ketara. Makin disimpan, makin susut nilai. Tapi bila kita simpan dalam bentuk emas, nilainya makin meningkat. Sebab itu, mereka yang ada ilmu kewangan akan alihkan sebahagian duit dalam bentuk aset emas untuk kekalkan nilai kekayaan dan kuasa beli. Tuan-puan yang ada duit lebihan yang tak digunakan dalam tempoh 2 tahun dan ke atas, saya sarankan untuk tuan-puan simpan dalam bentuk emas, bekukan nilai duit dalam bentuk aset emas fizikal di Public Gold. Bagi yang nak saya bantu untuk simpan emas dengan ilmu dan bimbingan, boleh rujuk pin video atau mesej di TikTok. Dan nak belajar lebih banyak ilmu emas dan kewangan, boleh follow Biharap.